budak-budak baru akan main phone, akan sibuk ni, buat story, itu semua-semua kan, semua saya tak tahu dia orang ni seserius mana sebenarnya industri ni. Dia orang nak jadi influencer ke, nak jadi pelakon ke, nak jadi ataupun selebriti. So kita tak tahu. Bila dapat peluang tu hargailah betul-betul, sebab tak semua orang dapat peluang awak. Pelakon Kamal Adli meminta supaya pelakon baharu menghormati kejayaan sebagai anak seni sekiranya ingin kekal lama dalam industri hiburan. Menurut Kamal, kebelakangan ini dia banyak mendengar berita kurang enak mengenai segelintir bakat baharu yang didakwa berkelakuan sambil lewa dan tidak berdisiplin ketika di set penggambaran. Sebagai orang lama yang dalam industri, Kamal berharap bakat baharu ini mengambil contoh baik daripada pelakon senior, antaranya yang bertanggungjawab terhadap tugas diberikan. Betul lah apa yang Kamal cakap tu. Kalau nak berjaya, kenalah berdisiplin kan? Itu kan selalu. Itu kan ramai je. Main phone kalau tu menunggu tak punya. Okey, nak main phone boleh. Kan bakat-bakat baru ni saya tak kerja, tapi saya banyak terima benda-benda tu sampai kat telinga saya macam budak-budak ini sekian ni. Dah lah kau tak study skrip, lepas kau masuk set, orang senior ni kena faham kalau kerja dengan orang senior tak akan ada phone kat tangan dia. Itu memang confirm. Kat Ellie ke, kat Abang Azhar ke, tak tahu dia letak. Saya tak tahu mana dia letak phone dia orang. Tapi dia akan duduk, dia akan borak, dia akan ni nak rehearsal, dia akan fokus. Tapi budak-budak baru akan main phone, akan sibuk ni, buat story, itu semua-semua kan, semua. Saya tak tahu dia orang ni seserius mana sebenarnya industri ni. Dia orang nak jadi influencer ke, nak jadi pelakon ke, nak jadi ataupun selebriti. So kita tak tahu. Saya berani cakap yang industri ni adalah satu industri yang profesional. Industri di mana orang masuk sini, orang yang dah siap sedia, yang dah ready, yang dah tahu kerja masing-masing dah. Itulah saya sampai kat telinga saya, budak baru mungkin bagi dia orang berlakon ni mungkin side income dia orang kot. Mungkin dia orang ada benda influence duit-duit lain, bisnes lain kot. That's why dia letak benda ni tak begitu serius. Saya rasa saya dah boleh lah bercakap sebab saya agak senior Jadi pada adik-adik tu orang kena faham. Mungkin kadang-kadang dia orang tak bercakap yang senior ni, and dia orang, tapi dia orang akan ada satu impact sebenarnya untuk kita orang ni yang dah kerja, dan korang sepatutnya tahu law bila masuk set, apa yang korang patut buat. Kalau korang dah masuk, korang memang dah ready 100%, tahu dah scene korang, macam mana korang nak throw dialog, macam mana semua dengan all the timer ni, tapi kalau korang masuk baru nak belajar skrip, baru nak ini, saya rasa korang dah kena fikir lah bagaimana genre korang kena pergi sebenarnya. Sebab ini adalah industri ni adalah benda yang serius, profesional. Bukan keluar duit 50 sen, RM5 dia tak. Ni duit-duit besar punya. Bila dapat peluang tu hargailah betul-betul, sebab tak semua orang dapat peluang awak. Maaf kalau saya cakap banyak, jangan kecam saya gurau je. Zaman saya tak ada Instagram. Saya phone pun pakai kredit kan. Jadi kadang-kadang kredit tak ada, simpan nak call mak je. Tak, sebab saya awal-awal memang je skrip, memang fokus kat skrip je nak terus. Saya takut kena marah sebab masa saya awal-awal dulu bukan pelakon saja yang akan pandang kita, director, kru. Paling susah kerja ialah bila cameraman dia dah ada beef dengan kita, maknanya dia dah target kita macam dia ni kuat main ni. So macam mana kita nak, kalau kita pelakon kena pandang kamera, tapi kita tahu cameraman tu tak suka kita. Jadi macam tu. Jadi kita dah sedia and berkawan dengan semua orang. Macam tu dah cerita dia.